Sebab termostat ni dia ada tempoh dia. Kita tak tahu. Dan kalau boleh, kita tak nak dia rosak kat dalam. Hai, tips 1 minit hari ni. Okay, hari ni saya ada satu kes dengan Toyota Innova ni. Okay, apa jadi dekat Toyota Innova ni, sebenarnya enjin dia dah overheat dah. Head dia dah bengkok dah. Jadi untuk Innova ni, cara paling cepat untuk kita settlekan dan insyaAllah boleh tahan lama, kita tukar enjin kosong terus. Sebab owner nak cepat. Owner nak pergi Thailand. Tak silap saya, minggu depan owner nak pergi Thailand. Jadi kita cari satu enjin kosong, kita terus ganti pasang. Tapi sebelum tu saya nak beritahu dulu, kenapa enjin dia boleh overheat. Nombor 1. Jeng. Nampak tak? Nombor 1, dia punya termostat ni dah jam dah. Nampak keadaan termostat dia. Okay, termostat ni dia bagi tahu saya dia tak pernah tukar. Jadi siapa yang cakap tak pernah tukar termostat tu, kalau boleh tolong cek lah. Dan seeloknya tolong tukar. Sebab termostat ni dia ada tempoh dia. Kita tak tahu. Dan kalau boleh, kita tak nak dia rosak kat dalam. Kita tak nak dia rosak dulu. Temperature dah naik, baru kita nak tukar dia. Kita tak nak kes macam tu berlaku sebab kita tak tahu waktu temperature naik tu apa yang dah jadi. Kita tak mahu. Jadi kalau boleh, seperti yang saya selalu cakap, tukarlah termostat ni. Setiap 60,000 boleh, ataupun 100,000 km pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kena tukar termostat ni. Okay. Nombor 2, ni sebenarnya fan motor dia. Ni fan motor dia ni sebenarnya dah jam dah. Fan motor dia, kipas dia tu memang slow. Ini pun sangat berat dah. Lain pada termostat tadi, fan motor ni pun ataupun fan clutch ni pun menjadi salah satu punca enjin dia overheat. Sebab dia dah berat dah. Bila saya cek dia pusing tu, memang sangat slow dia pusing. So maksudnya dia tak boleh menyejukkan tangki ataupun radiator tu dengan cekap. Jadi memang tak lama enjin dia memang overheat lah. Dan yang paling saya nak cakap adalah sebenarnya dalam sistem dia tu, bila saya buka, memang air dia dah berkarat dah. Air tu berkarat dekat radiator tu pun tak okey. Dekat hose dia, bila saya pegang, memang rasa crispy macam keropok tu. Kerap. Hose atas dan juga hose bawah. Jadi, itu kalau tanya saya lah. Kalau tanya saya, antara punca utama yang menyebabkan enjin dia overheat sebenarnya karat yang ada dalam air dia tu. Jadi, bila ada karat, maksudnya sistem penyukan dia sumbat dan tak okey. Jadi, kat situ saya selalu pesan, tolong cek, tolong pastikan jangan ada karat langsung. Siapa yang pakai cooler ke pakai air ke, saya tak kisah. Yang penting nombor 1, pastikan jangan ada karat dalam sistem radiator tu. Tapi kalau anda nak lebih safety, memang kena pakai coolant lah. Okey, sekarang saya nak tunjuk. Inilah enjin yang kita dapat. Enjin ni enjin kosong. Kita dapat half-cut dari Jepun, tak silap saya. Okey, Alhamdulillah dia dapat jackpot hari ni. Enjin yang dia dapat, jom kita tengok kat dalam. Kami berjaya cari enjin yang nampak kat dalam bersih. Bukti dia, ni. Water pump yang kami buka ni, nampak bukti dia. Water pump yang kami buka ni, nampak apa karat pun tak ada. Memang enjin ni dia pakai coolant sebelum ni. Nampak water pump yang daripada enjin half cut. Bila kita buka, memang puas hati lah kalau dapat macam ni. Bermakna dalam enjin dia ni bersih, tak ada karat. Dah macam enjin baru dah. Sebab tu, bila kita nak tukar enjin baru, kita pun kena tukar juga water pump ni. Sebab kita tak boleh percaya water pump ni dah berapa mileage dia. Jadi kita tukar satu water pump yang baru juga. Dan melalui water pump ni kita boleh tengok sedikit sebanyak, walaupun tak berapa tepat, tak 100%, at least 50% hati kita seronok bila tengok bersih macam ni. Dah macam baru dah. Okey, lagi satu saya nak pesan. Bila bersih macam ni, tak ada karat macam ni, dalam enjin bersih macam ni, memang saya akan suggest terus tukar coolant ni. Nampak? Kalau boleh terus masuk coolant. Nampak? Ini coolant Yako yang saya selalu pakai sekarang. Coolant ni boleh digunakan oleh hampir semua model kereta. Tak kisah, Proton boleh, Pro 2 boleh, Honda boleh, Toyota boleh. Dan coolant ni bila saya test, saya selalu cakap, bila kita test coolant ni memang suhu kita tu lebih steady berbanding kita guna air ataupun coolant yang lain. Maksud suhu lebih steady ni, tu tetap sama tapi dia nak naik tu lambat sikit.